Pernah tak anda terfikir macam mana satu perjanjian yang ditandatangani nun jauh di Eropah boleh cetuskan penderitaan dan kebangkitan di tanah Melayu? Jom kita rungkai sama-sama bagaimana satu konflik global telah membentuk semula takdir negara kita. Ya, betul tu. Puncanya bermula beribu-ribu batu dari sini. Satu tanda tangan di atas kertas di Eropah telah mencetuskan satu rantaian peristiwa yang akhirnya melanda pantai kita, membawa kemusnahan tapi pada masa yang sama menyemai benih kesedaran yang baru. Okey, ini dia perjalanan kita. Kita akan mulakan dengan ribut yang membadai di Eropah, kemudian kita beralih ke cita-cita Jepun di Asia. Lepas tu kita selami realiti pendudukan, saksikan semangat penentangan rakyat dan akhir sekali kita cuba fahamkan legasi peperangan yang kesannya masih kita rasa sampai hari ini. Baiklah, jom kita mulakan. Untuk faham apa yang jadi kat Tanah Melayu, kita kena undur masa sikit ke Eropah sejurus selepas Perang Dunia Pertama. Bayangkan, sebuah benua yang sedang parah dan penuh dengan rasa tak puas hati. Nak senang faham semua punca ni, kita guna je akronim Hitler. Semuanya bermula dengan hasrat Hitler, lepas tu muncul pula ideologi-ideologi baru yang ekstrim. Campur pula dengan rasa tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Bila Liga Bangsa gagal, ekonomi merudum dan politik jadi radikal. Eropah masa tu ibarat bom jangka yang tunggu masa nak meletup. Dan prosesnya berlaku dengan sangat pantas. Dalam masa 2 dekad je, Eropah beralih dari satu perjanjian damai yang dianggap menghukum kepada satu pencerobohan besar-besaran. Setiap langkah ni, sikit demi sikit, menjadikan Perang Dunia yang Kedua tak dapat dielakkan lagi. Okey, sekarang jom kita alihkan pandangan kita dari Eropah ke Asia. Masa Eropah tengah bergolak, satu lagi kuasa besar sedang membina cita-citanya. Jepun, sebagai kuasa industri baru, dah mula letak sasarannya ke rantau kita di selatan. Secara rasminya, Jepun guna slogan yang nampak macam bagus, lingkungan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kononnya, misi mereka adalah untuk bebaskan Asia dari penjajah barat. Tapi, betul ke itu niat sebenar mereka? Di sebalik propaganda tu ada sebab sebenar yang boleh kita ringkaskan dengan akronim SUKE. Jepun nak S, selamatkan sumber mentah kita yang banyak. Mereka nak U untuk angkat imej mereka sebagai kuasa besar. Mereka nak K untuk kawal lokasi strategik macam Singapura. Dan nak E untuk ekspansi ekonomi untuk gerakkan jentera perang mereka. Dengan matlamat yang jelas ni, Jepun pun melancarkan serangan kilat pada Disember 1941. Pendaratan serentak di Kota Baru melumpuhkan pertahanan British dengan begitu pantas. Maka bermulalah era pendudukan Jepun yang mereka panggil Malai Baru. Slogan Asia untuk orang Asia dilaungkan di serata tempat. Ia satu alat propaganda yang sangat licik, direka untuk tunjukkan Jepun ni macam penyelamat. Tapi realitinya jauh-jauh lebih kelam dari itu. Kehidupan di bawah Jepun ni boleh kita ringkaskan dengan satu perkataan je. Kejam. Kekejaman polis tentera Kempeitai sentiasa menghantui. Ekonomi lumpuh sebab wang pisang yang tak ada nilai. Pentadbiran tentera Jepun ambil alih semua kuasa. Polisi asingan diperkenalkan dan sistem sekolah dirombak habis untuk mewajibkan bahasa Jepun. Kos kemanusiaan dia memang dahsyat. Rakyat tempatan dipaksa membina infrastruktur perang dalam keadaan yang sangat zalim. Ribuan orang mati akibat kelaparan, penyakit dan kerja berat yang tak henti-henti. Tapi, dalam keadaan yang paling gelap sekalipun, semangat penentangan tak pernah padam. Dari dalam hutan tebal sampailah ke pekan-pekan kecil, rakyat bangkit melawan dengan cara masing-masing. Mereka tunjukkan keberanian yang luar biasa demi maruah dan tanah air. Kisah Lieutenant Adnan Saidi dan Regimen Askar Melayu di Bukit Candu itu adalah simbol keperwiraan yang paling ikonik. Walaupun mereka semua terkorban, perjuangan mereka sampai ke titisan darah terakhir telah menyemarakkan api penentangan di seluruh negara. Perjuangan ini bukan datang dari satu pihak je, ia datang dari semua orang. Daripada Perang Gerila MPJA dan Operasi Khas Force 136 sampailah ke keberanian orang biasa macam jururawat Shibil Katigasu dan pegawai polis Gurchan Singh. Di Borneo pula, Albert Kwak memimpin pemberontakan. Semua ni bukti yang rakyat bersatu hati menentang penjajah. Akhirnya, Ogos 1945, Jepun menyerah kalah. Tapi, pengunduran mereka tak terus bawa keamanan. Sebaliknya, ia tinggalkan satu kekosongan kuasa yang sangat-sangat bahaya.
Selama 14 hari. Bayangkan, selama 14 hari yang genting ni, tanah Melayu seolah-olah tak ada kerajaan. Tentera British belum sampai lagi dan kekosongan inilah yang mencetuskan satu zaman huru-hara dan penuh ketidakpastian. Dalam tempoh ni, Bintang 3 dari MPJA keluar dari hutan, ambil alih kawalan dan mula hukum sesiapa yang dituduh bekerjasama dengan Jepun. Tindakan ni cetuskan tindak balas dari masyarakat Melayu yang tubuhkan kumpulan pertahanan. Mujurlah ada tokoh-tokoh macam Datuk Onn Jaafar yang tampil ke depan untuk berunding dan redakan ketegangan kaum yang dah memuncak. Tapi inilah pengajaran paling penting dari semua ni. Kejatuhan British yang sekelip mata dan penderitaan di bawah Jepun telah hancurkan satu mitos. Mitos yang penjajah barat ni kebal dan tak boleh dikalahkan. Peristiwa ni menyedarkan orang kita yang nasib kita sebenarnya terletak di tangan kita sendiri. Dari situlah api perjuangan untuk merdeka mula menyala. Cuba kita fikirkan sekejap, macam mana kejatuhan pentadbiran British yang begitu pantas di tangan satu kuasa Asia boleh ubah psikologi dan keyakinan diri bangsa kita untuk selama-lamanya? Dan soalan terakhir untuk kita renungkan. Selepas lalui perpecahan dan konflik yang begitu dahsyat, apakah sebenarnya ramuan yang diperlukan untuk bina semula perpaduan? Sejarah telah tunjukkan jalannya dan pengajarannya masih sangat relevan sampailah ke hari ini.